Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah hari ini tim Yayasan Bawal kita berada di Masjid Bandar Bukit Puchong untuk majlis penyerahan sumbangan wakaf daripada Yayasan Bawal yang merupakan van jenazah. So alhamdulillah, insya-Allah semoga majlis hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkatan. Yang dihormati para jawatan kuasa masjid. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami berhimpun pada hari ini berdoa mohon rahmat dan hidayah darimu ya Allah. Semoga dengan rahmat-Mu itu Engkau berikan petunjuk kepada kami, Engkau perkukuhkan perbodohan kami, Engkau perbaiki urusan agama dan dunia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Restuilah perancangan kami dan bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu yang berterusan. Pada kali pertama dulu pada tahun 2009, saya bersama Abang Han Haji Sadun. Alhamdulillah band itu pun dah banyak manfaat dia, banyak biasa dia, mudah-mudahan. Dan diharap band ini pun tahan sehingga 15-20 tahun untuk digunakan. Dan setiap kali digunakan, mudah-mudahan menginfakkan tersebut mengalir pahalanya sampai berterusan sampai bila-bila. Itulah perkalaan untuk perkalaan kita dari akhirat insya-Allah. Melakukan amal kebajikan, berterusan melakukan amal jariah. Mudah-mudahan dengan amal jariah tersebut Allah menambahkan lagi kebaikan dan keberkatan. Pada tahun 2014 kami telah berpindah di Puchong membeli bangunan di bawah masjid saja. Jadi apabila perniagaan maju, saban tahun makin dikenali, saya pun kata pun yakin atas doa karya masjid ini juga. Oleh sebab itu insya-Allah setiap tahun dan hari ini kami direzekikan untuk mewakafkan sebuah van jenazah yang saya rasa bagus untuk saya sendiri dan suami dan untuk kaki tangan saya, untuk karya masjid semua. Walaupun sekarang ni alhamdulillah dah mampu naik kereta besar berbiji-biji kan, dalam masa yang sama kita kena ingatkan diri kita ni. Walaupun banyak walaupun kereta kita dan akhirnya kita akan menaiki van jenazah. Jadi oleh sebab itu hari baik, bulan baik pada masih lagi kita di bulan Syawal, saya memang dah berniat lama, berazam lama untuk wakafkan sebuah van jenazah di Masjid Bandar Bukit Puchong ini. Yang van jenazah di masjid ini telah pun berusia hampir 15 tahun. Katanya takut-takutlah sedang menghantar jenazah ada kerosakan. Jadi alhamdulillah syukur akhirnya niat saya telah pun disahirkan dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada karya masjid kerana menerima sebuah van jenazah yang tidak seberapa. Semoga ia ini dapat beri manfaat dan juga amal jariah yang akan kita tuai sama-sama nanti di akhirat. Dan tolong doakan kami semoga sentiasa istiqomah dalam berjariah dan dalam berbuat amal kebaikan. Rasanya setakat itu saja sebab akhir dari saya. Assalamualaikum dan selamat hari raya. Maaf saya batin masih lagi di bulan Syawal. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Okey. Alhamdulillah. Macam tu. Alhamdulillah cukup. Ini dia punya surat van. Geran.
Okey. Apa nama langsir semua aksesori. Cantik pun. Ini dia apa nama? Memang warna hijau kan? Ada jamuan pula. Buat sekali. Buat masa untuk puasa saya pun datang. Yalah. Nak makan dengan Alhamdulillah, syukur selesai sudah majlis penyerahan wakaf van jenazah di Masjid Bandar Bukit Puchong. Harapan saya semoga van ini banyak beri manfaat dan juga insya-Allah jariahnya dapat kita tuai sama-sama nanti di akhirat. Terima kasih. Ya, saya nak ucapkan kepada karya masjid semua, baik muslimin ataupun muslimat, kerana menerima sedikit sebanyak sumbangan wakaf van jenazah daripada Yayasan Bawal. Terima kasih semua. Dari kami untuk dunia yang lebih baik, insya-Allah. Amin.